Saya akan jawab 3 soalan paling popular tentang Frosty Pearl. Jom kita bongkarkan. Frosty Pearl tak boleh buang dalam tandas. Pasir ni direka khas untuk ketebalan yang kuat dan kawalan bau yang bagus. Tapi ia diperlu buang ke dalam tong sampah. Kalau dibuang ke dalam tandas, boleh sebabkan masalah paip. Jadi pastikan buang dengan cara yang betul. Boleh sangat. Kami galakkan anda campur dengan pasir tofu. Resepi campuran terbaik, 70% pasir tofu tambah dengan 30% Frosty Pearl. Kenapa? Campuran ni beri anda kelebihan dua-dua jenis pasir. Frosty Pearl kuat bergumpal dan kurang habuk, manakala pasir tofu kurangkan pasir bertabur. Boleh, tapi ada caranya. Kalau guna Frosty Pearl je, kadang-kadang pasir boleh melekat kuat di bahagian tepi mesin. Cara nak atasi, campur dengan pasir tofu dalam 60-70% tofu dan tambah dengan 30-40% Frosty Pearl. Dengan cara ni, anda masih dapat kelebihan ketulan kuat Frosty Pearl, ditambah pula dengan keupayaan pasir tofu yang lebih mudah dibersihkan dan kurang melekat dalam mesin. Ada lagi soalan? Tinggalkan di ruangan komen, dan kalau anda dah cuba campur Frosty Pearl dengan pasir lain, kongsi resepi anda dengan kami.